Kereta dah hidup dah. Setelah lama lebih kurang dalam 3 minggu lah. Nanti kita nak test. Sekarang ni injektor dia masih standard Saya nak test dulu pakai injektor standard ni. Dia sebu tak ataupun dia support minyak. Tapi sebenarnya tak support ni. Okay, saya dah test ni kereta ni. Sekarang kita jalan kampung ni. Ni Bonggol. Saya pakai gear 3 je. Tekannya dia. Dia kelebihan dia kalau kita nak laju macam tu, tekan sikit je. Dia tekan tak dalam pun. Dia bila maknanya kita win dekat RPM rendah. Maknanya RPM tak tinggi tapi dia kuat. Macam ni saya lock gear 2, saya test tengok. Ringan. Maknanya kalau macam ni gear 3 pun boleh. Okey, ini test jalan kampung dekat kawasan Bonggol lah. Maknanya kalau dekat RPM rendah lepas Bonggol ataupun kita keluar simpang, kita tak tekan minyak yang dalam, tapi kita dapat capai satu kecepatan yang maknanya kalau sebelum buat, maknanya masih enjin 1.5 atau 1.3, untuk kelajuan yang macam tadi, untuk kecepatan tu, maknanya kita dah perah. Dah separuh lah tu. Ni pakai gear 3. Steady je gear 3. Keluar simpang. Okay, nanti saya nak test dekat highway untuk gear 5. Lepas tu baru saya buat kesimpulan dekat akhir video. So korang tunggu akhir video. Lepas ni dekat highway, lepas tu baru saya akan bercerita kat korang feel dia macam mana untuk modi enjin 4G15 untuk upgrade stroke. Kalau kereta jet road lah tak, saya buat ni malam sebab kereta ni saya ambil tengah hari. So malam ni untuk tester lah, sebab siang saya kerja. Ni gear 3 so ringan-ringan, memang sangat ringan. Alright, nanti tunggu highway test. Kita nak tengok gear 5 adakah dia minta gear. Okey, Assalamualaikum. Sekarang ni kita dah balik test tadi dekat highway tadi. Sekarang ni saya tunggu dalam kereta lah. Tadi masalah ni tadi, masa saya nak bawa laju tadi untuk testing gear 5, tak boleh lah sebab dia kita bawa laju kan. Baik, kesimpulan dia kalau katakan saya bawa gear 5, maknanya dengan dalam keadaan yang tinggi, maknanya saya bila masuk gear 1, gear 2, gear 3 dan gear 4 semua okey. Dan tadi yang pentingnya adalah saya nak test gear 5. Okey, bila saya dah masuk buat test gear 5 tadi, kalau setakat bawa dalam 110, 102, maknanya dia tak ada sistem minta gear. Maksudnya kalau kita masuk enjin 1.6,
Maknanya kalau kita bawa RPM yang tinggi, dan kebiasaannya kita ada satu perasaan minta gear kan, maksudnya enjin RPM akan tinggi, tapi ini tak ada. Dan kalau waktu idle, kereta agak bergetar. Okey, sekarang ni saya pasang aircon saya pasang aircon. Okey, saya tutup ni, masih terasa lagi yang kereta ni kita rasa vibrate. Vibrate ni maknanya enjin ni ada rasa vibrate lah. Dia rasa macam tu. Tapi it's okay lah, dia bukannya kuat, dia minor saja. Kalau kita pegang sini kita akan rasa, maknanya enjin ni agak bergetar lah. Okey, jadi kesimpulan dia, kalau kata pasang stroker ni adalah maknanya kita upstroke tu, enjin lebih ringan. Enjin lebih ringan lah. Dia seolah-olah rasa macam kita bawa 1.6. Kita rasa macam tu. Yang lain tak adalah. Itu je lah kelebihan dia. Maknanya kalau katakan kita nak masuk enjin 1.6, tapi kita malas nak tukar enjin lain, di mana kita kena tukar mounting, buat apa semua, maknanya cara yang murah adalah kita buat stroker lah. Buat stroker lebih kurang dalam plus 2,500 macam tu. So kita dah boleh buat upstroke untuk 1.6. Sisi maksudnya piston yang paling besar adalah 77, tapi yang saya buat ni adalah 76 lah. 76 mm. Maknanya kalau 1.5 paling besar pun 75.5, 75.5, tapi yang ini 76. Sama besar dengan piston wajar, 76. So crank pun kita pakai wajar lah. Tapi kalau untuk yang kaki rembat, nak buat race ke apa ke, buat track, pakai crank Cam Pro 1.6 Cam Pro. Sebab kalau 1.6 Cam Pro, mm nya dia lebih 1 mm. Maksudnya sekarang ni dia lebih kurang dalam 88 mm. Kalau crank wajar 87.5 kalau tak salah saya. Maknanya dia lebih 0.5 mm lah macam tu. Perbezaan sikit lah, tapi dia lebih ringan orang kata. Macam tu lah. So inilah kesimpulan dia. Dalam video saya tunjukkan apa feel dia kalau upstroke 1.6 4G15. Itu je lah. So saya cuma kereta ni saya buat just saya nak bagi dia ringan, lepas tu pick up seperti seolah-olah 1.6. Itu je lah. Apa-apa korang boleh tanya dekat ruangan komen lah. Itu aja. Assalamualaikum, selamat malam semua. Bye bye.